Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga ya. Saya cuma nak komen sedikit berkenaan dengan PAS. Pada saya lah sebagai pemerhati ya, bila kita lihat, saya lihat kelagat PAS ni dalam 1-2 hari kebelakangan ni, amat jelas dia keliru dan terdesak. 3 hari lepas masa Dewan Undangan Negeri Johor Bahru dibubar, saya beritahu kalau berdasarkan maklumat yang saya terima, sebaik saja DUN bubar, PAS jadi kelam kabut. Dia jadi kelam kabut kerana dia tidak jangka PRN ataupun DUN akan dibubarkan seawal 1 Jun. Saya diberitahulah. Dia fikir ada masa. Ya, pertengahan Jun, Hamzah boleh umum parti baru dia, hala tuju dia. Kemudian selepas itu, mereka boleh atur, PAS boleh perlahan-perlahan membuat keputusan kerjasama dia dengan Bersatu. Kemudian buat ketetapan kerjasama dia dengan grup Hamzah. Jadi semua ni sempat dilakukan sebelum apa jua lah pilihan raya. So tiba-tiba pilihan raya DUN Johor bubar. So dia kelam kabut. Sebenarnya sebelum tu pun dia dah kelam kabut sikit sebab dia baru mula sedar bahawa pilihan raya mungkin akan diawalkan, termasuk PRU. Sebab itu krisis Bersatu dengan PAS memuncak. Sebab itu kedengaran suara-suara dari PAS mencabar Bersatu keluar dari Perikatan Nasional. Sebab itu keluar kenyataan-kenyataan umum, PAS nak pertimbangkan semula kerjasama dengan Bersatu. Sebab itu keluar kenyataan atau cadangan PAS bergerak sendiri pada PRU. So mereka sudah cemas dan mereka bertambah cemas dan bertambah kalut bila DUN Johor bubar. Nah, selepas itu tiba-tiba dalam kekalutan PAS, mereka ada pihak dalam PAS termasuk Anwar Musa melontar ya, kerjasama UMNO PAS menerusi Muafakat Nasional 2.0. Jadi saya dah ulas semalam, anda boleh pergi ke YouTube dan Regi Jasiri Taudin dan rujuk live semalam. So ini adalah lanjutan daripada live itu. So sepintas lalu PAS ikut logik PAS ya, kalau PAS dengan UMNO kerjasama sebagai Muafakat Nasional pada PRN Johor ya, ia boleh bukan hanya membuka jajaran baru tetapi ia boleh memastikan undi Melayu majoriti ni dia akan pergi kepada Muafakat Nasional. Okey. Dan oleh ini akan memastikan UMNO dengan PAS atau Muafakat Nasional boleh sapu habis Johor. Okey. Itu logik yang ditengahkan oleh PAS. Tetapi sebenarnya dan hari ini kalau awak lihat formula makin rancaklah mereka duk usulkan formula Anwar Musa dan sebagainya lah. Oh, Johor ni memang kubu kuat UMNO. Jadi mungkin 80% ke, saya lupa lah, 80% ke 90% kerusi tu kita bagi ke UMNO. PAS ambil 10% ke 20%. Sebab ini kubu kuat UMNO. Kalau kubu kuat PAS, Kelantan sebagai contoh, Muafakat Nasional tu 80% bagi kat PAS. So dia ada formula. Okey. Sebenarnya PAS ni dia dalam keadaan lemah. Malah dia dalam keadaan paling lemah sejak dia mula naik dulu pada PRU 14. Kenaikan PAS sebenarnya bermula pada PRU 14. Itu cerita lain lah. Okey. Dan dia sedar dia dalam keadaan paling lemah. Sebelum lagi berlaku perpecahan Bersatu PAS, dia sudah mula melemah. Ya. Gelombang hijau yang kita nampak pada PRU 15 yang masih subur pada PRN 6 negeri mula surut dan hilang pada pilihan raya kecil kebelakangan ini. Malah
dalam 1-2 PRK di kawasan-kawasan berasingan yang kira ke tempat tu kira PAS agak kuat juga, PAS mula hilang sedikit sokongan Melayu. Di Air Kuning dia hilang hampir semua PDM kecuali satu. Okey. Sokongan Melayu tu pergi kat mana? Sudah nampaklah bibit-bibit lah pergi kat UMNO. Okey. Dan PAS juga sedar bahawa UMNO, awak tengok di Mahkota, di Air Kuning, ya. Kalau UMNO sekarang lebih diterima oleh China. Jadi kalau ada peratus China, walaupun 30-40% tak puas hati dengan PH sebagai contoh, mereka sudah mula sanggup boleh sokong calon UMNO. So itu telah menjamin UMNO dapat majoriti yang jauh lebih besar di Air Kuning dan di Mahkota. Nah, kita tidak tahu di Johor Cina yang tak puas hati dengan PH akan sokong UMNO ke tidak. Sebab sokongan di Air Kuning dan Mahkota tu dalam keadaan PH dan UMNO kerjasama. Tapi saya agak sekarang ni kemungkinan tu ada, PAS pun dah agak kemungkinan itu ada. Tambah pula selepas PRK tersebut, keadaan Perikatan Nasional makin bercelaru. Berpecah, kini dah berpecah. Satu Malaysia, Melayu dah nampak. PAS dengan Bersatu dah bergaduh, dah buat kenyataan terbuka. Macam mana kamu nak U-turn, kamu nak ghostan, kamu nak berkempen bersama pada PRN Johor. Sedangkan dah keluar kenyataan-kenyataan PAS boleh pergi sendiri, Bersatu boleh pergi sendiri, Bersatu keluarlah Perikatan Nasional, kita akan mempertimbangkan kedudukan Bersatu, Bersatu punca masalah, Bersatu ini, Bersatu itu, kemudian Bersatu serang PAS, PAS macam ni, PAS macam itu, tikam menikam, pijak memijak, macam mana nak berkempen bersama pada PRN Johor. Itu kalau PAS percaya boleh kempen bersama untuk yakinkan pengundi sokong Perikatan Nasional, kira bodoh lah pada saya lah, maaf lah sebagai pemerhati. So keadaan dah teruk, Melayu dah nampak, dan Bersatu dah tak tinggal apa. PAS pun dalam dia ada berpuak, ada yang tak puas hati Samsuri, tak mau terima Samsuri sebagai calon Perdana Menteri, dah buat kenyataan terbuka menantu Hadi, ya. Kemudian Samsuri cakap lain, Hadi cakap lain. Samsuri cakap macam ni, Hadi cakap dia Bersatu ni punca masalah lah, PAS tak boleh bersabar lah, apalah, kan. So memang perikatan dijangka hilang banyak undi Melayu. Jadi PAS sebenarnya, Bersatu memang dah tak ada nilai. PAS sebenarnya tak ada nilai politik pada PRN ini buat UMNO. UMNO dalam kedudukan jauh lebih baik. PKR dalam kedudukan jauh lebih baik. Amanah dalam kedudukan dari sudut kestabilan lah. Saya cerita dari sudut kestabilan lah. Jauh lebih baik daripada Perikatan maupun PAS. Ya, so itu realiti dia. Itu realiti dia dan PAS dah sedar. So dalam keterdesakan ni tiba-tiba dia canang muafakat. Sebenarnya kalau diwujudkan muafakat, yang untung hanya PAS, bukan UMNO. Sekarang ni ia akan jadi situasi PAS yang sandar pada UMNO. So tiba-tiba dia cerita benda tu. So PAS ni bukannya terdesak tapi keliru. Macam mana PAS boleh canang benda tu, kemudian cerita ini pertama isu pertama yang saya nak timbulkan. Awak boleh canang benda tu dalam pada nak masuk medan pilihan raya. Awak boleh canang benda tu, kemudian awak kata demi Islam, demi penyatuan ummah. Jadi apa cerita dengan rakan kamu gerakan dan sebagainya di perikatan? Malah status kamu dalam perikatan, status pergerakan MIPP lah, apalah, PP apa nak jadi dengan benda tu kalau kita rujuk formula yang di 80% PAS, 20% atau 90% UMNO, 10% kerusi PAS dan sebagainya. So, tak logik sebab
benda-benda ni kalau kita nilai, sebenarnya seolah-olah mengenepikan gerakan dan MIPP dan sebagainya. Jadi timbul persoalan lah. Adakah ini juga satu percubaan halus sebenarnya oleh PAS untuk timbulkan keretakan dalam UMNO? Sebab dalam UMNO pun ada puak haluan kiri sikit. Dalam especially pemuda UMNO yang lebih kiri sikit. Yang lebih kanan lah, lebih konservatif lah. Bukan kiri. Lebih kanan. Haluan kanan sikit. Jadi mungkin ini untuk mengujar kumpulan haluan kanan ini supaya menekan Zaid. So bila ada tekanan, mungkin boleh berlaku perpecahan. Jika itu intention dia ataupun niat PAS, jangan mimpilah. Itu satu kemungkinan. Tapi saya juga percaya PAS memang terdesak. Dia dah nampak dah ke depan ni dia nak hancur. Memang orang Melayu akan nampak permulaan kejatuhan perikatan yang Reggie Jesse duk cerita sekian lama. Jadi kalau tak mau bagi orang Melayu nampak, terus kerjasama dengan muafakat supaya daripada orang Melayu nampak PAS jatuh, tiba-tiba orang nampak, muafakat dah jadi, medan penyatuan baru, dia dapat ada gelombang baru dan sebagainya. Dia dah terdesak, dia dah panik, dia dah cemas, dia dah kelang kabut. Okey, dan dia dah keliru. Siapa rakan awak? Kejap nak UMNO. Tapi apa cerita dengan gerakan dengan MIPP? Kalau ikut formula-formula yang dicanang tu, macam mana kerusi berapa kerusi nak bagi kat MIPP lah gerakan. Kemudian buat kenyataan Monday atau Isnin akan tentukan kerjasama dengan Bersatu, walhal diumum kerjasama dengan Bersatu dah hancur, lebur, dah tak wujud dah. Macam mana awak nak yakinkan pengundi? Kemudian keluar pula kenyataan perikatan, semua parti-parti jentera dia, mereka sedang buat koordinasi termasuk Bersatu. So memang kelam kabut dan keliru. Orang pun keliru. Bila saya tanya kat luar orang Melayu ni apa status sebenarnya, dia kata memang keliru. Kemudian Puak Hamzah, lain lagi satu cerita ya. Wan Saiful buat kenyataan, dia sokong kenyataan Tuan Ibrahim berkenaan dengan Muafakat Nasional 2.0. Tiba-tiba ya, Wan Saiful ni Puak Hamzah, Puak Reset. Jadi dia pula canang PAS, UMNO, Reset. Tiba-tiba nak PRN Johor, tiba-tiba sudah hati terbuka dengan UMNO. So semua pihak-pihak ni yang duk canang muafakat ni, mereka duk jaja penyatuan Melayu dan Islam, nama Islam. Bagi saya lah, ini sekali lagi lah PAS dan pihak-pihak berkenaan jaja dan tonggang penyatuan Melayu yang dijaja dan ditonggang sekian lama. Sebabnya, kalau benar-benar penyatuan Melayu demi ummah dan sebagainya, maka politik diketepikan. Ini dalam formula mereka tak ada Bersatu. Macam mana ni? Tonggang penyatuan Melayu. Kaburi mata orang Melayu lagi. Kalau benar-benar penyatuan, semua perbezaan politik diketepikan, mereka duduk semeja, semua terlibat. Bersatu pun terlibat, kumpulan Hamzah pun terlibat. Ini tak ada. Ini adalah penyatuan parti-parti politik berkepentingan demi kuasa dan kedudukan. Inilah puak yang dulu lepas PRU 15, Ketua Agama Islam, iaitu yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah pada ketika itu, membuat titah cadangan kerajaan perpaduan. Perikatan tak mau. Alasannya DAP. Kalau perikatan duduk dalam kerajaan perpaduan, dia 74 kerusi, UMNO 26 kerusi, kat situ pun dah 100. Tambah kerusi Melayu PKR, tambah kerusi Melayu Amanah. Ini dah jadi blok penyatuan Melayu Islam menyeluruh yang terbesar dalam sejarah, melibatkan kepimpinan Melayu Islam, yang ada kuasa untuk membuat
perubahan demi bangsa dan negara dan agama, ya, yang tidak sepertinya sebelum ni, dengan keadaan penyatuan yang paling utuh itu sekalipun, Pak kata tak boleh sebab DAP. Maknanya secara tidak langsung awak mengaku DAP ni jauh lebih hebat. Orang Melayu bersatu macam mana pun, mereka ni layu dan lemah dekat DAP. Ini masalah dengan PAS. Kemudian mereka duduk luar daripada kerajaan. Dari luar mereka duduk jajah penyatuan Melayu. Nak perbodohkan siapa? Kemudian dalam pada mereka laung penyatuan Melayu. Mereka duk gaduh, tikam sini, tikam sana, pijak sini, pijak sana, gara-gara kuasa dan kedudukan. Dalam Bersatu pun ada ramai nak jadi Perdana Menteri. Dalam PAS pun ada yang boleh terima Samsuri, ada yang tak boleh terima Samsuri. Ada yang nak Sanusi, ada tak boleh terima Sanusi. Berkecamuk. Memang memalukan, dan orang Melayu dah nampak. Dan itu baru bergaduh calon Perdana Menteri. Lah ni dah hancur, dah pijak dah muka masing-masing. Kami tak mau kamulah, kami nak macam ni. Kemudian duk keliru, tiba-tiba canang Muafakat Nasional. Tiba-tiba orang tak tahu kalau Muafakat Nasional habis gerakan macam mana, MIPP macam mana. Ya. Kemudian Wan Saiful pula canang lagi. Oh, ini saya setuju. Tiba-tiba ya, kumpulan Hamzah. Yang saya dah beritahu dari awal, Hamzah sebenarnya patut dengan UMNO. Tiba-tiba boleh. Oi, boleh. Biar kita PAS, UMNO dan kumpulan Hamzah. Kumpulan Hamzah reset ni. Bukannya kononnya nak bawa satu agenda reset. Nak set semula. Tapi nak berpop dengan UMNO juga. Kononnya untuk penyatuan Melayu. Kalau betul-betul untuk penyatuan Melayu, kalau kamu dah lafaz Melayu, ummah, demi Islam dan sebagainya, mana Bersatu? Kalau tak ada Bersatu, kalau kamu tak panggil juga, ya, kita nak penyatuan, baik kita jugalah bincang dengan parti-parti Melayu yang lain, beri peluang, sekurang-kurangnya cuba bincang sekali, kita buka meja muzakarah, kita panggil juga PKR, kita panggil juga UMNO. Jangan guna penyatuan Melayu, jangan guna penyatuan ummah. Itu semua jaja dan tunggang untuk kaburi mata rakyat. Jangan. Okay. So saya rasa UMNO tak perlukan PAS. Tapi politik ni apa pun boleh jadi. Kalau orang nak cakap, tanya saya apa kesudahannya, saya tak tahulah. Tapi apa pun boleh jadi. Tapi bacaan saya lah, Zahid ni bukannya bodoh lah. Bukannya bodoh. Okay. So sama ada niat terselindung untuk create problem dalam UMNO, atau dia benar-benar dah kelam kelibut, bukan kelam kabut. Ini Aisyah Abu Bakar dah jadi kelam kabut. Bukan Aisyah, bukan kelam kabut, dia tulis kan dalam komen. Ini dah jadi kelam kelibut. Ya. So don't waste time lah. Ya. Jangan buang masa. Sebenarnya ini adalah medan untuk semua puak menentukan tahap kekuatan masing-masing. Dan saya dah beritahu, PRN Johor akan tentukan apa yang bakal berlaku kepada Perikatan Nasional pada PRU 16. Dan saya rasa PAS amat takut rakyat akan melihat sebenarnya tahap kemerosotan PAS, bukan hanya Perikatan, PAS pada PRN kali ini. Ya, so itu je komen saya. Dan kita tunggu perkembangan seterusnya sebab ada ura-ura DUN Negeri Sembilan bakal bubar. Jadi kita tunggu perkembangannya. Sehingga kita berjumpa nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.